4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala tak perlu sebut ya. Jawapan ringkas adalah 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala tidak wajib disebut dalam niat. Yang wajib dalam niat bagi mazhab Syafi'i cukup ada 3 ini. Qasad, nak solat, ta'yin, solat apa, zuhur ataupun asar, ta'arud, fardu ataupun sunat. Contoh minimum, ini sudah sah. Aku solat fardu zuhur kerana Allah Ta'ala. Gerakan itu di dalam hati. Sah walaupun tak sebut 4 rakaat tunai ataupun qadha. 4 rakaat tak wajib sebab apa? Dah memang diketahui solat zuhur 4 rakaat. Ia bukan rukun. Bukan rukun niat 4 rakaat ini. Tunai pula ataupun qadha dalam mazhab Syafi'i lebih sempurna jika sebut. Tapi tidak wajib secara mutlak dalam banyak keadaan biasa. Namun, kalau solat qadha lebih baik sebut qadha untuk lebih jelas niat tersebut. Kerana Allah Ta'ala ini menunjukkan keikhlasan. Sangat baik disebut, tapi hakikatnya dalam hati sudah memadai. Secara kesimpulan mudah, niat paling minimum aku solat fardu zuhur sudah sah. Tetapi version lengkap lebih afdal sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.